Welcome back to my channel. Hari ini kita akan mengeksplor kampung. Okay, di sini kita ada di kampung Gumusang. Okay, mari kita lihat pemandangan di sini. Okay, ini adalah pemandangan luar rumah dan kita ada tempat parking dan juga ada tempat untuk berlepak-lepak. Dan di sini, di sana ada juga kebun. Ada kebun buah guys ya guys. Okay, ni kita ada pokok bunga. Dan kita ada pokok bunga yang lain. Mari kita jalan-jalan guys ya guys. Guys, ni ada batu-batu yang rumah belum siap dan rumahnya belum dicat sepenuhnya guys. Dan ni kita ada bunga raya berkembar guys. Macam mana bunga raya ni terhasil? Jadi kita akan cuba ni apa? Ni daun kunyit. Okay, bukan daun kunyit guys. Ini ada orang bakar-bakar guys ya guys. Jadi kita cuba menjalan-jalan. Kat sini ada juga anjing ya guys. Dan kita ada peristiwa apa ni guys? Baik, kita cuba exploration. Nah, ini kita ada dua buah rumah musang. Kita jalan. Ada apa guys? Ada pokok. Pokok kelapa. Macam pokok sawit. Pokok sawit kat sini. Okay. Okay. Itu saja. Ini rumah jiran sekampung. Dan ini jalan menuju ke rumah balik. Guys, kita dah mop. Kita akan mengambil kuih raya, biskut raya. Kita akan keluarkan segala biskut ni. Biskut. Ada hak kat sini.